Jom kita tengok satu lagi smartwatch yang harga dia berpatutan tapi kualiti dia memang padu gila. Alright guys, korang boleh tengok dekat sini AMOLED smartwatch. Dan yang ni guys, kalau korang boleh tengok message notification memang boleh buat. Dia boleh monitor sleep, boleh buat sports, lepas tu boleh buat call, music, heart rate pun boleh ukur. Dan yang paling best sebenarnya guys, benda ni dia memang boleh link dengan GPS dekat handphone kita. So kalau kita nak pergi exercise, kita boleh exercise je macam biasa. Lepas tu boleh ukur jarak lagi. Alright guys, so inilah dia punya jam dia tu. Okay, so jam ni guys, jom kita on tengok. Dia ada bagi satu user manual. Lepas tu dia ada satu charging cable lah, jenis yang pin macam ni, magnet. Dia dah pun on dah. Hello. Okay, kat sini korang boleh tengok, ni adalah app dia. App dia kalau untuk status ni dia basic je. Ada heart rate, ada blood pressure, ada blood oxygen, ada sleep, ada stress monitor, ada wake. Watch face dia lawa-lawa gila. Oh, banyak gila babe face dia. Okay, korang boleh tengok kat sini. Dan korang boleh customkan juga. Kalau korang nak letak korang punya muka sendiri, boleh, tak ada masalah. Okay, korang boleh pergi ke bawah lagi. Korang tengok ada macam-macam heart rate setting. Period tracker ada untuk perempuan. Kamera, kalau korang nak snap menggunakan smartphone korang, boleh je, tak ada masalah. Tengok korang klik, dia akan ambil gambar. Nice gila. Lepas tu, korang tengok dekat sini ada stock market. Memang rare gila. Ni stock market ni saya dah letak dah. Kita boleh letak sampai 5 So basically korang just buka dekat jam dan korang boleh tengok harga semasa dia dekat jam je. Dan korang boleh buat pembayaran menggunakan Alipay. Ni kalau ada Alipay lah.